Korang tahu tak, MSME owner lah yang paling banyak tanggung kerugian bukan dari segi duit tapi dari segi masa. So you see, benda-benda ni memang nampak kecil tapi ia akan bagi kesan untuk you kembangkan bisnes sedia ada. Sebab untuk dapatkan financing, owner SME ni biasanya terpaksa pergi dari bank ke bank, survey sana sini untuk dapatkan the best rate. And dekat luar sana memang ada banyak ya MSME yang sebenarnya dia tak sedar yang ada cara yang lebih senang tapi diorang ni masih lagi buat benda secara manual. Since sekarang ni dah ada platform I'm SME, semua benda dah di hujung jari. Inilah tempat yang paling senang untuk you check semua jenis financing ikut keperluan bisnes. You boleh terus tahu padanan yang sesuai dan you akan terus dirujuk ke institusi kewangan yang sah. Masalahnya banyak MSME langsung tak tahu platform ni wujud. Padahal I'm SME lah platform yang pertama yang you patut pergi bila you nak cari financing. Dan ada satu benda yang nak you faham ya. Platform I'm SME ni adalah satu digital platform di bawah CGC Digital yang menghubungkan institusi perniagaan, bank, pembiayaan alternatif dan agensi kerajaan dalam satu tempat. Maknanya, you tak perlu payah-payah dan buang masa pusing sana sini sebab pilihan yang relevan untuk your business memang ada di depan mata. And proses dia pun jauh lebih senang. You cuma perlu upload dokumen bisnes yang terkini dan I'm SME akan terus berikan you padanan pembiayaan yang sesuai dengan keperluan bisnes you. Benda ini mudah, efisien dan straightforward untuk MSME yang nak apply dengan cepat dan elakkan confusion. Contoh produk dan perkhidmatan yang disediakan dalam I'm SME ni adalah you boleh dapatkan pembiayaan perniagaan yang ikut keperluan bisnes, ada jaminan digital untuk percepatkan permohonan, akses kepada partner-partner yang trusted untuk support bisnes jangka panjang dan siap ada kalkulator pembiayaan untuk you kira you punya loan, you punya installment dan you punya kadar pinjaman terus on the spot. Semua benda asas, benda basic yang you perlukan untuk buat keputusan kewangan yang bijak, dia dah bagi siap-siap. You kena faham ya, I'm SME ni sebenarnya bukan sekadar platform biasa-biasa tapi memang platform pembiayaan digital yang paling dipercayai untuk MSME dekat Malaysia sekarang. Sebab itulah ramai pemberi pembiayaan dan agensi kerajaan pun memilih untuk bekerjasama. Diorang semua ada dekat dalam I'm SME platform ni. Jadi sekarang, kalau you adalah pengguna baru dan pengguna semasa I'm SME, you berpeluang untuk menang package VIP pergi umrah. Tapi benda ni limited untuk bulan Disember ni sahaja. Untuk non-Muslim pula, jangan risau, korang pun ada peluang untuk menang travel voucher. Kalau memang you guys dah plan nak explore financing, inilah masa yang paling senang untuk korang register. So, I nak tanya korang jugalah, selama ni bila korang nak cari financing untuk bisnes, korang betul-betul buat research ke ataupun main redah je? Apply, kalau dapat, Alhamdulillah, terus sign. Cuba korang komen sikit, I nak tahu.